RM30,000 dalam masa 2 tahun? Save video ni sebelum hilang sebab tips ni ramai terlepas pandang. Ramai nak capai simpanan RM30,000 tapi rasa mustahil. Sebenarnya boleh sangat, cuma kena ada strategi yang betul. Hari ni saya nak kongsikan 2 cara yang mudah dan cara kedua inilah paling sesuai untuk orang yang ada bajet biasa-biasa je. So stay sampai habis ya. Kalau kita nak capai RM30,000, sebaiknya kita alihkan duit tu kepada simpanan emas. RM30,000 bersamaan lebih kurang 50 gram emas. Besarkan nilainya. Tapi jangan risau tuan-puan, kita boleh capai jumlah tu sedikit demi sedikit. Jadi ini adalah cara yang kedua, iaitu boleh start menabung emas di akaun Masgap Public Gold. Untuk buka akaun emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Lepas tu boleh fokus menabung 2.5 gram sebulan selama 2 tahun. Cukup 24 bulan, tuan-puan sudah ada 60 gram emas yang nilainya sekitar RM35,000. Bezanya, kalau kita simpan duit, nilainya makin lama makin susut sebab inflasi. Tapi kalau simpan emas, nilainya makin naik setiap tahun. Emas bukan sekadar simpanan, tetapi pelindung nilai kekayaan kita. Kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, emas secara puratanya naik 10% setahun. Jika tuan-puan belum ada simpanan emas, sekaranglah masa yang paling sesuai untuk bermula. Boleh tekan link di bio ataupun boleh tonton video tutorial yang saya dah pin untuk daftar akaun Masgap Public Gold secara percuma. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Masa!